Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah mengangkat dirinya sebagai pemimpin reformis Melayu, tetapi hari ini, imej itu semakin hilang. Muhyiddin lebih banyak berada di belakang tabir, sementara partinya Bersatu makin retak dari dalam. Di Mesyuarat Agung Parti, beliau diejek oleh perwakilan sendiri. Lebih 100 ketua bahagian menandatangani akuan bersumpah menolaknya, dan Hamzah Zainuddin yang diberi mandat sebagai ketua pembangkang gagal membawa naratif kuat. Hasilnya, pembangkang kelihatan lesu tanpa hala tuju. Kritiknya jelas, Muhyiddin tidak boleh terus bersembunyi di sebalik bayang-bayang, tetapi masalah sebenar lebih besar. Adakah beliau masih relevan? Slogan Malay First yang pernah diangkat kini jadi beban ketika cuba raih sokongan bukan Melayu. Gabungan pembangkang longgar yang diusahakannya mungkin nampak hebat di atas kertas, tetapi tanpa kepimpinan berkarisma, ia hanya sekadar nombor. Realitinya, Muhyiddin seakan terperangkap dalam masa lalu. Beliau bukan lagi figura penyelamat negara ketika pandemik, tetapi pemimpin veteran yang gagal memastikan partinya utuh. Dan jika beliau benar-benar kembali ke hadapan, persoalannya, adakah rakyat akan menerima atau melihatnya hanya sebagai percubaan terakhir seorang tokoh yang sudah hilang momentum? Soalnya kini, patutkah Muhyiddin diberi peluang sekali lagi atau sudah tiba masa pembangkang mencari wajah baharu yang lebih segar dan berani?